Okey, assalamualaikum dan selamat malam semua ya. Uh, Tajuk kita malam ini adalah berkenaan dengan Rafizi lah ya. Saya umpamakan Rafizi ini umpama sniper elit dan juga Call of Duty ya yang ada dalam game tau. Jadi isu yang setiap kali Rafizi Lamli tembak isu-isu yang besar ni biasanya akan kena. Dan sebab itu saya kata Rafizi ni umpama sniper kan. Jadi kalau kita lihat ya apa yang berlaku sekarang ini, sindrom penafian terhadap isu mafia korporat dan juga isu yang membabitkan RM 9.5 juta yang juga membabitkan nama individu dalam PKR itu, terutamanya yang membabitkan Mr. R itu yang akhirnya Rafizi kata Ruben. Tetapi dalam waktu yang sama, dalam podcast Rafizi Lamli itu, Rafizi Lamli bercakap secara terang-terang yang mana apabila Rafizi Lamli kata ada satu mesej dihantar kepada Rafizi Lamli dalam waktu dia tengah buat live itu ya, yang mana saya rasa di sini semua dah lihat. Dia kata Ravanan menghantar lawyer to lawyer untuk menyelesaikan masalah pembayaran balik duit kepada Victor Chin sebanyak RM 9.5 juta. Itu adalah yang kita dengar daripada Rafizi ya. Jangan kata Daniel yang cakap. Saya tak nak kena saman lah. Malas saya nak kena saman. Malas saya nak layan LOD ni. So, itu yang kita boleh lihat di situ. Hari ini kita lihat geng-geng PKR, pemimpin-pemimpin PKR, ceplos-ceplos PKR, pembodek-pembodek Anwar Ibrahim, kadam-kadam Anwar Ibrahim sedang kena sindrom penafian. Kita ambil dalam isu UMNO Barisan Nasional lah. Walaupun saya malas nak ulas ni, banyak orang Barisan Nasional kan kata, apa kena mengena dengan kami? Apa kena mengena nak sebut lagi nama kami? Kes inilah. Tapi ini kronologi dia. Apa berlaku dalam isu kes 1MDB? Sindrom penafian yang ada dalam kes 1MDB sampai Presiden UMNO hari ini, iaitu Zahid Hamidi sendiri, pernah bercakap tau. Nak mempertahankan Najib ni sampai Zahid Hamidi waktu itu timbalan Presiden UMNO, Barisan Nasional, sampai menyatakan bahawa pernah bertemu individu itu. Espraim membuat penafian. Parti PAS sendiri, iaitu pemimpin-pemimpin PAS, ada buat penafian. Itu PAS tau. PAS sendiri pun ada buat penafian. Lepas itu, pemimpin-pemimpin UMNO yang lain buat penafian. Profesor-profesor kangkung buat penafian. Dan akhirnya apa jadi? Penyokong-penyokong Najib ni, kadam-kadam Najib ni tak payah cakap lah. Geng-geng Lokman Adam yang sekarang ini duk mencari makan dalam kerajaan. Kau tengok. Sampai Rafizi Lamli buat perdebatan isu ini untuk menafikan sekeras-kerasnya dalam isu 1MDB itu, akhirnya perkara itu betul-betul terjadi. Samalah juga cerita yang membabitkan isu mafia korporat ini. Saya cakap jujur di sinilah, apabila kita lihat ya apa yang Rafizi Lamli cerita itu, ramai orang di luar sana tak berani cakap. Sebab kes ini adalah kes yang melibatkan elit politik. Bukan calang-calang tau. Kes mafia korporat ini membabitkan adalah Perdana Menteri. Kes mafia korporat ini membabitkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim itu sendiri. Ini betul-betul tau. Kes mafia korporat ni. Sebab apa dia babitkan Anwar Ibrahim? Kerana Anwar Ibrahim kenal rapat dan orang ini adalah bekas setiausaha sulit Anwar Ibrahim yang bernama Fahaz. Dan Fahaz ini, saya duduk dalam PKR, saya tahu sangat pejabat Anwar Ibrahim dan benda-benda lain yang ada dalam PKR. Dan saya juga
tahu bahawa Fahas dah kontrol separuh daripada kekuatan PKR itu sekarang ini. Sebelum ini pun Fahas daripada luar cuba kontrol. Sebelum pemilihan yang baru ini berlaku, iaitu pemilihan yang Rafizi Lamli menang sebagai timbalan presiden itu, Fahas dah bertanding. Fahas catur sana, catur sini, dan dia sendiri kalah. Fahas sendiri kalah, dan orang semua tahu, waktu Rafizi Lamli menang tu, berapa ramai calon pemilihan parti yang Fahas sendiri angkat. Kita tahulah bila Fahas sendiri angkat, maknanya ada deposit untuk menjadi calon itu. Calon MPP, nak jadi calon MPP berapa banyak nak kena bayar? Nak jadi calon ketua cabang berapa banyak nak kena bayar? Ada deposit lagi nak kena bayar. Jadi, itulah yang berlaku dalam PKR hari ini. Dan isu mafia korporat itu tadi, kalau kita lihat, dia babitkan Perdana Menteri. Sebab dia dilihat rapat dengan Fahas. Dan Fahas ini orang tahu rapat dengan Anwar Ibrahim. Dan dia melibatkan juga cerita Ravanan ni tadi. Sebab itu Rafizi Lamli dah dedahkan perkara ini. So, Rafizi Lamli hari ini, apabila saya katakan Rafizi Lamli ini macam sniper, memang tembakan Rafizi Lamli ini jarang meleset. Tembakan Rafizi sekarang ini bukan tembakan secara dekat tau. Rafizi Lamli mula-mula Rafizi Lamli tembak daripada jarak jauh tau. Apa ada jarak jauh yang saya maksudkan? Tembakan pertama Rafizi Lamli dalam isu ini, Rafizi Lamli cuma merungkaikan apa yang terkandung di dalam kenyataan yang dikeluarkan oleh media Bloomberg. Itu tembakan pertama Rafizi Lamli. Pam dia tembak dekat situ. Bukan Rafizi Lamli perlu bongkar sendiri tau. Macam lembu dalam kondo. Rafizi Lamli terpaksa membuat satu tim penyiasatan. Ahmad Nasir terpaksa menjadi macai tukang jadi ejen. Dia bukan macam ni. Ini adalah tugas Rafizi Lamli jadi sniper yang paling senang. Sebab ada media asing keluarkan satu kenyataan dan Rafizi Lamli tinggal baca kenyataan media, orang PKR melompat. Bayangkan. Media Bloomberg yang baca Rafizi, yang melompat PKR terhadap Rafizi. PKR tak melompat terhadap Bloomberg. Kenapa PKR melompat terhadap Rafizi? Satu dunia tahu. Yang keluarkan statement itu Bloomberg. Yang baca Rafizi. Yang kena tembak Rafizi. Sebab baca je. Hanya kerana Rafizi Lamli baca kenyataan Bloomberg, akhirnya Rafizi Lamli ditembak oleh orang-orang PKR. Nampak tak? Betapa takutnya orang-orang PKR dengan isu ini. Okey, setelah Rafizi Lamli dah buat tembakan jarak jauh dengan membaca media Bloomberg, Rafizi Lamli sekarang ini sedang melakukan tembakan, kalau dulu jarak jauh. Mainan dia, jarak jauh ni mainan dia 2,000 meter. 1,000 ke 3,000 ataupun 5,000 meter tau. Sekarang ini Rafizi Lamli pergi jarak pertengahan. Dalam lingkungan 1,000 ataupun 500 meter je. Dah makin dekat tau. Antara 500 meter ke 1,000 saja. Apa dia Rafizi Lamli buat sekarang ini? Rafizi Lamli masuk dalam isu cerita yang dikeluarkan oleh Victor Chin. Victor Chin keluar kenyataan media berkenaan dengan isu mafia korporat dan membabitkan ahli parlimen PKR, dan akhirnya Rafizi Lamli baca itu. Rafizi Lamli baca saja kenyataan media yang dikeluarkan oleh Victor Chin. PKR melompat. Siapa ahli parlimen, siapa orang PKR yang awal-awal melompat? Yang awal-awal melompat kalau kita tengok Ravanan. Ravanan awal-awal melompat. Siapa yang lagi melompat? Fauziah Saleh sebagai setiausaha PKR melompat. Sekarang ini kita tengok, saya tengok tadi kenyataan daripada Ultimate. Saya tengok semua geng-geng yang ada dalam PKR
Dan PKR sekarang ni sedang mengarahkan jentera di peringkat cabang dan semua penyokong PKR, semua ceplos-ceplos untuk pertahankan PKR. Nampak tak? Rafizi Lamli hanya baca kenyataan daripada Victor Chin tau. Dan Ravanan terus melompat. Dan Ravanan terus buat satu tuduhan. Sedangkan Rafizi Lamli baca keputusan itu tidak pernah Rafizi sebut Ravanan. Tak pernah. Dan Ravanan terus buat satu kenyataan media menyatakan dengan menyangkal bahawa konon-kononnya Rafizi Lamli dah sebut nama dia. Konon-kononnya Saitro Rafizi telah pun diarahkan untuk menyerang Ravanan dan sebut nama Ravanan. Padahal tidak pernah berlaku. Orang cuma bermain dengan stigma di luar sana, iaitu Mr. R. Dan Rafizi Lamli hanya tweet je. Rafizi Lamli hanya tweet, Roziah, ahli Parlimen Ampang cuma tweet saja. Bukan kami. Bukan kami. Kan? Rakyat Malaysia semua tahu. Memang confirm Mr. R itu bukan Rafizi, bukan juga Roziah. Kan? Nah, dan akhirnya apabila kes ini terus sebut saja masuk 9.5 juta, dia dah semakin rapat dah. Musuh semakin rapat dan Rafizi Lamli ni yang sebagai seorang sniper ni, kalau kita tengok dia dah tak segan silu dan Rafizi Lamli dengan secara tuntas direct sebut. Rafizi Lamli dah tahu tembakan aku memang dah kena. Sekarang ini mereka terdesak, mereka sudah tidak menggunakan lagi tidak lagi nak pergi serang saya dengan sniper lawan sniper. Sekarang ni mereka nak pergi attack aku dengan askar. Bayangkan, askar biasa nak pergi tembak satu elit komando ni, elit komando sniper yang ramai-ramai tentera ni, tentera biasa ni nak pergi serang dia. Dia satu orang. Tentera yang ramai-ramai ni, dia tak ada pasukan elit. Dan apa berlaku? Ini sekarang ni. Rafizi Lamli dah terang-terang sebut nama Ravanan. Rafizi Lamli dah terang-terang sebut nama Anwar Ibrahim. Rafizi Lamli dah terang-terang sebut nama Fahaz. Rafizi Lamli menunggu untuk 3 individu ini ambil tindakan terhadap dia. Sekarang ini, Ravanan, tembakan Rafizi Lamli hari ini adalah 2 orang yang paling penting dalam ni. Rafizi Lamli nak tembak. Yang Rafizi Lamli nak kena tembak sampai dia meninggal ni, Ravanan dan juga Fahaz. Rafizi Lamli tunggu Fahaz, saman. Rafizi Lamli tunggu Ravanan, saman dia. Kalau Ravanan berani saman Rafizi Lamli kalau dah bercakap, dia cuma bagi clue tau sekarang ni. Rafizi Lamli cuma bagi clue. Apa dia cakap? Orang yang bagi duit 9.5 juta ini adalah cara cash. Hand to hand. Dan after that, baru dia sampai kepada siapa orang ini. Dan Rafizi Lamli direct cakap, takkan diri sendiri nak ambil duit. Dan Rafizi Lamli dah cakap. Clue yang Rafizi Lamli cakap juga adalah barang itu, setiap duit ada bukti. Kan? Setiap duit, setiap pengantaran, semua itu ada receipt dia. Kalau tak receipt, video-video pun pasti ada. Mesej-mesej pasti ada. Dan di antara kalangan mereka dah bercakap benda itu. Duit 9.5 juta ni, bukannya macam duit RM9.50. Jadi sekarang ini, Rafizi Lamli pun dah cakap. Dah terang-terang cakap. Ravanan sedang mengatur lawyer to lawyer untuk menyelesaikan masalah duit 9.5 juta. Jadi sekarang ini, kita nak tengok Ravanan. Dia dah attack Rafizi Lamli menggunakan kenyataan media. Ada tak Ravanan? Ada tak Ravanan? Ada tak penyokong Ravanan? Ada tak orang kanan Ravanan? Ada tak support Ravanan?
ada tak geng-geng PKR pergi buat report isu ini? Tak ada. Sekarang ni duit 9.5 juta terang-terang Rafizi baca, tidak ada PKR, tidak ada geng Rabanan, dan Rabanan sendiri belum saya tengok buat report polis. Kalau betul, buatlah. Yang ada sekarang ini penafian. Apa penafian dia? Mudah. Kalau ada bukti, kalau ada maklumat, salurkan kepada pihak polis. Pergi buat report. Dia terbalikkan cerita. Dia kata orang tuduh PKR, Rabanan kata Rafizi tuduh PKR, tuduh dia, tapi mereka sendiri tak buat report polis. Yang mereka nak sekarang ini, orang yang ada maklumat, Rafizi yang ada maklumat, dia nak untuk pergi buat report polis. Bagi maklumat dekat SPRM, bagi maklumat dekat polis. Saya nak beritahu, Rafizi Lamli pun dah cakap. Rakyat sendiri dah hilang keyakinan dengan pihak polis. Rakyat juga sudah hilang keyakinan dengan pihak SPRM. Kerana isu mafia korporat ini terang-terang membabitkan SPRM. Terang-terang membabitkan pihak polis. Terang-terang membabitkan cerita Anwar Ibrahim. Terang-terang membabitkan cerita Fahaz. Orang tahu bahawa Saifuddin Nasution juga menteri yang ada di situ sebagai menteri KDN. Dah terang-terang ada di situ. Macam mana orang nak ni? Orang dah tahu Azam Baki. Macam mana? Macam mana orang nak salur maklumat? Contoh, Victor Chin ini sendiri. Victor Chin kalau ada dekat Malaysia, dia yang kena ikat kaki. Sedangkan dia yang kena masalah, duit dia yang kena bayar, duit dia yang kena ambil, duit dia yang kena skema. Victor Chin sendiri yang nak kena merengkuk dalam penjara. Victor Chin sendiri yang nak kena tekan. Baik cabutlah. Itu yang berlaku sekarang ini. Jadi, bila Rafizi Lamli dah tembak, sekarang ni dah Rafizi Lamli dah tembak yang geng-geng elit dia ni tahu. Rafizi Lamli ni sniper yang dah tembak. Sekarang ini sniper PKR dah lemas. Akhirnya Saitro itulah menjadi bala tentera dia. Dia nak serang balik kepada Rafizi. Rafizi Lamli ni dia penembak jitu jarak jauh. Dia dah tahu dah risiko dan ketepatan yang sangat berkesan. Dan Rafizi Lamli ni juga, itu saya kata dia ni sniper yang tembakan jarak jauh. Dia tahu tembakan jarak jauh tetapi perlukan risiko. Tetapi risiko itu dia tahu sangat berkesan. Dan kena tahu Rafizi Lamli ini dia elit. Bayangkan Kes 1 MDB, lembu dalam kondo. So dia dah memang elit, sniper elit. Akurasi dia memang dah sangat tinggi. Jadi dia ni umpama penembak terlatih. Dalam PKR, Rafizi Lamli ni umpama dalam satu organisasi, kalau dalam tentera, Rafizi Lamli ni adalah penembak terlatih yang level tahap tertinggi, yang dia nombor 1. Kalau dia ni dalam tentera, umpama macam tu lah. Dia adalah seorang penembak tahap tersahur, yang tak payahlah kau nak lawan dia menembak. So inilah yang sebenarnya berlaku. Tapi orang-orang PKR ni kena sindrom penafian. Liability yang sedang PKR hadapi hari ini, janganlah pusing-pusing cakap saya tersohor. Ayo, ini ada lagi komen dekat bawah ni. Bila kita cakap tu, tak payah kita nak ni sangat. Okey. Jadi apa yang berlaku sekarang ini, PKR menafikan satu benda yang sebenarnya menjadi dalang untuk menjatuhkan parti ini nanti adalah dua individu. Saya nak beritahu yang akan merosakkan PKR ni di akhir nanti, Nurul Izzah pun akan tersingkir. Di akhir cerita ini, akhirnya Rabanan dan juga Fahaz. PKR ni nanti
Fahaz akan masuk. Fahaz akan masuk balik. Mungkin Fahaz akan bertanding timbalan presiden. Mungkin Fahaz akan bertanding presiden. Dan juga begitu juga Rabanan. Dan akhirnya parti yang kononnya memperjuangkan reformasi dah tinggal nama. Izzah akan tersingkir. Izzah sekarang ini sedang digunakan oleh mereka kerana Izzah adalah anak Perdana Menteri. Mereka tahu bahawa mereka ni pandai tau. Izzah ni seorang perempuan. Kena ingat. Mereka gunakan Fadlina. Fadlina adalah rapat dengan Nurul Izzah. Fadlina adalah ketua wanita PKR. Wanita-wanita PKR ni yang menyebabkan kemenangan Nurul Izzah. Kemenangan besar Nurul Izzah ni sebabkan wanita PKR. Sebab itu, Nurul Izzah tidak akan boleh mampu bertahan dalam parti ini. Kekuatan wanita dalam PKR ini, mana-mana parti yang ada dalam Malaysia ni, kekuatan wanita tak kuat. UMNO pun, macam-macam mana pun, dia tak boleh harap dekat wanita saja. Sebab itu, parti politik meletakkan wanita itu sebagai sayap. Wanita ini sayap parti, bukan tak ada kekuatan. Tetapi, untuk kamu nak menang dalam pemilihan parti macam PKR ni, memang boleh pakai wanita lah. Memang Nurul Izzah akan dapat undi. Tetapi, dalam dunia politik, untuk Nurul Izzah bertanding, untuk Nurul Izzah dalam mendapat nama, mendapat tempat di hati rakyat, tak dapat. Kalau kita tengok reputusi Nurul Izzah, sepatutnya setelah menang dalam pemilihan parti itu, reputusi sepatutnya melonjak. Apatah lagi bapa dia Perdana Menteri. Apatah lagi bapa dia Presiden PKR. Tapi apa jadi? Reputusi Nurul Izzah merundum. Merundum ke bawah. Terlalu jauh. Dan apa jadi? Kita lihat. PRN Sabah lingkup. Lingkup terus. Bukan tanggung-tanggung lingkup tau. Dah total dah tu. Terpaksa bapak dia turun. Ni Melaka. Nurul Izzah sedang mempermalukan diri dia. Kerana apa? Kerana kemenangan yang telah pun kita tahu. Macam saya dah tahu bahawa ini adalah kemenangan yang telah pun dirancang. Saya melihat dengan mata saya sendiri. Saya bertanya kepada geng-geng wanita. Dalam waktu pemilihan parti itu saya tanya kepada geng-geng wanita. Kenapa nak menyokong Nurul Izzah? Jawapan kepada wanita PKR waktu itu, yang saya buat kajian ya. Jawapan mereka adalah, kita nak mengangkat Perdana Menteri wanita pertama di Malaysia daripada parti kita PKR. Dan orang yang paling layak itu adalah Puteri Reformasi Nurul Izzah, kata mereka. Saya diam. Nampak sangat pemikiran wanita-wanita PKR itu lemah. Ada sebagian mereka memang tak lemah, tetapi sindrom penipuan telah pun berakar dalam otak untuk menjadi penipu. Mereka dah tahu bahawa nak menjadi Perdana Menteri itu harus mendapat sokongan daripada ahli parlimen. 112 ahli parlimen baru engkau boleh layak jadi Perdana Menteri. Walaupun Nurul Izzah menang dalam pilihan raya, kalau 112 ahli parlimen tidak ada bersama dengan Nurul Izzah, sampai kiamat Nurul Izzah tak akan menjadi Perdana Menteri. Tapi pemikiran yang ada dalam wanita PKR, mereka fikir bahawa kalau mengangkat Nurul Izzah jadi timbalan presiden, maka Nurul Izzah akan bakal menjadi Perdana Menteri. Tidak begitu. Kalau waktu Nurul Izzah menjadi timbalan presiden, parti kamu kuyup, berpuluh-puluh tahun parti kamu kuyup, dan akhirnya Nurul Izzah dah jadi nenek. Kalau panjang umur lah. Kalau tak panjang umur, mungkin dah meninggal kan. Macam mana nak jadi Perdana Menteri? Kalau Nurul Izzah dah jadi nenek pun, siapa yang nak jadikan dia jadi Perdana Menteri? Kena ingat di situ. Sebab itu saya tengok, geng-geng wanita PKR ni, mereka benci dengan Rafizi. Sebelum pemilihan parti itu,
Ramai geng-geng wanita PKR ni cuba mencari makan di Kementerian Rafizi. Tak dapat. Geng-geng yang rapat dengan Fahaz, geng-geng yang rapat dengan Rabanan, memang senang cari makan. Itulah dia punya cerita dia. So, jalannya pusing sana, pusing sini, 2 kali 5, 5 kali 2. Mereka fikir yang wanita PKR sedang dibodohkan oleh satu geng yang dicipta oleh Rabanan. Dan juga Fahaz daripada luar. Ini hakikatnya. Yang atur, saya nak cakap betul ya, yang atur pemilihan PKR ini, yang turun bergerak untuk memenangkan geng Nur Izzah ini, orang yang bertanggungjawab itu adalah Rabanan. Rabanan lah. Sebab itu Rabanan, dia keluarkan statement PKR boleh menang 80 kursi. Dan satu orang pun daripada waktu pemilihan parti itu, satu orang pun di kalangan geng-geng Nur Izzah ni, yang menafikan ataupun cuba menyatakan bahawa ini cerita dongeng. Tak ada. Mereka berkata, iya, betul. Mereka menambahkan garam di luka tu. Untuk nak menjatuhkan Rafizi Lamli tu, mereka menambahkan garam di luka tu. Rabanan boleh cerita, menang 50 ke 80 kursi. Dan mereka mempersoalkan Rafizi Lamli menjadi panglima perang, membawa kursi hanya 30. Tapi hari ini, bila kita tanya balik kepada geng PKR, mampukah kamu menang 50 kursi? Satu orang pun di kalangan ahli parlimen PKR sendiri pun, termasuk Anwar Ibrahim sendiri pun, tanya balik Rabanan pun, dia tak berani cakap dah. Betapa munafiknya mereka dan hipokritnya mereka dalam isu ini. Tanya balik sekarang ni, beranikah tidak mereka nak menyatakan bahawa mereka boleh menang 50 ke 80 kursi? Inilah dia punya cerita dia. Sebab itu saya tengok kebanyakan wanita yang ada di PKR ni, mereka ini adalah orang yang langsung tak tahu politik. Bercakap mengikut, orang kata ikut-ikut cakap. Tidak ada idea. Kamu tengok, saya PKR ni, wanita dia dengan MK dia, langsung tidak faham tentang politik. Langsung tidak faham apa yang akan terjadi dengan parti dia. Langsung. Yang mereka tahu sekarang ni kalau aku dapat projek. Yang dia tahu sekarang ni kalau aku hantar permohonan NGO. Yang aku tahu sekarang ni kalau aku dapat jawatan melibatkan gaji. Ini je. Ini yang berlaku dalam PKR tu. Sebab itu, di akhirnya PKR ini akan rosak disebabkan oleh pemilihan parti yang telah pun diatur oleh yang buat kerja ni paling banyak Rabanan lah. Pemilihan parti ini Rabanan lah. Yang mengatur untuk mendapatkan sokongan daripada Sabah dan Sarawak, Rabanan yang atur. Rabanan yang atur. Sampaikan Rafizi Lamli pergi buat ceramah dalam pemilihan parti itu di Sarawak, diboikot. Diboikot oleh geng-geng PKR. Bayangkan. Parti sama parti boikot tau. Boikot tak datang. Ketua-ketua cabang PKR Sarawak boikot tak datang. Wanita-wanita PKR Sarawak boikot tak datang. Waktu Rafizi Lamli di Sarawak, saya ingat lagi. Parti dia ni akan bungkus. Orang-orang PKR sekarang ini yang faham tentang cerita ini, mereka dah tahu. Selepas Anwar Ibrahim, parti PKR ni, kalau kita tengok sekarang ni pun, parti PKR dah tak reform. Parti ni dah hilang identiti dia, perjuangan dia, keadilan. Parti PKR sedang bergerak menjadi parti lain. Parti yang dulu kita benci,
Parti yang dulu kita tengok idealisme dia salah, parti itu yang sedang kita ikut sekarang ni. Nama parti itu hanya tinggal nama. Parti Keadilan ni dalam 3-4 tahun ataupun selepas PRU ke-16, parti PKR tinggal nama je. Parti itu dah tidak ada lagi cerita keadilan. Sebab itu sampai hari ini, saya selalu ulang-ulang juga cakap, bahawa betul lah yang T cakap, Albert T cakap itu, bahawa parti PKR ini adalah parti reform mati sekarang ni. Itu betul. Reform dia dah mati. Betul-betul dah mati. Dan lawan tetap lawan tu pun dah tak ada. Tak payah lagi mereka nak raung reformasi, tak ada. Memang dah tak ada. Inilah yang kita lihat sekarang ini, bahawa arah perjuangan mereka telah pun dikalahkan oleh hawa nafsu yang mengejar nafsu serakah orang yang berada di dalam itu. Saya tak apalah, saya dah meninggalkan parti ini. Saya buat je kerja apa yang saya nak buat. Sebab yang paling lucu sekarang ini dalam PKR, satu lagi hal. Macam saya keluar PKR. Otak mereka ni, geng-geng PKR ni otak dia, oh apabila kita tinggalkan PKR ni, saya tak boleh hidup tau. Tak boleh makan, tak boleh hidup. Ini pemikiran mereka tahu. Saya tak tahulah sama ada mereka ni yang masuk duduk dalam PKR ni ada kerja ke, ataupun knowledge mereka tentang nak buat bisnes ke, ada ke tak ada, saya tak tahu. Tetapi otak mereka seolah-olah apabila kita keluar daripada PKR ni, maka jalan terakhir kita dah habis. Tetapi apa yang berlaku kepada saya sendiri, saya rasa tak begitu. Saya keluar daripada PKR, malah rezeki saya okey je. Saya nak bercakap tentang politik, tak ada orang halang. Aku nak kritik parti ini, tak ada orang halang. Aku nak buat ini, tak ada masalah. Aku nak berniaga pun tak ada masalah. Aku nak buat itu ini, tak ada masalah pun. Hidup je saya. Itu poin dia. Yang kedua, orang PKR kata, apabila Daniel ni dah keluar, kau dah bodoh dan kau juga dah rugi dan kau padan muka kau sebab kau tak boleh jadi calon. Bayangkan betapa lemahnya mental orang PKR ni. Di situ saja saya boleh tengok bahawa orang PKR kebanyakannya penyokong dia, otak IQ dia lebih lemah daripada penyokong-penyokong parti lain. Kerana mereka berpersepsi bahawa saya meninggalkan parti PKR dah saya tak boleh jadi calon. Bayangkan otak dia. Dia fikir hanya PKR saja yang boleh jadikan saya calon tau. Parti politik yang ada dalam dunia ni, kalau kita tak bersama dalam PKR, maksud mereka, makanya aku ni tak boleh dah jadi calon. Itulah dia. Sampai level itu tau. Pemikiran mereka. Anwar Ibrahim memang dah stuck dah. Anwar Ibrahim dah stuck dah dengan puak-puak PKR ni, penyokong-penyokong PKR ni, yang memang ini dulu dibodohkan oleh Anwar Ibrahim. Dah begitu lama. Hari ini terburai semualah. Itulah Tuhan nak tunjukkan bahawa inilah engkau. Payahlah. Kamu orang PKR, semua dah tahu. Rafizi Lamli ni bukan calang-calang orang. Dalam PKR, orang PKR dah tahu. Rafizi Lamli ni dulu diagung-agungkan oleh orang PKR. Waktu Rafizi Lamli bongkarkan kes-kes yang melibatkan UMNO Barisan Nasional, bukankah Rafizi Lamli ni diagung-agungkan oleh orang PKR? Sebab itu saya kata, orang PKR dah tahu. Fahas dah tahu Rafizi ni. Rabanan sendiri dah tahu. Saya nak bagi tahu dekat Rabanan lah. Gap Rabanan dalam politik, gap Rabanan dalam politik PKR macam langit dengan bumi. Apa yang Rabanan sebut dalam PKR, apa yang geng-geng Rabanan ada dalam PKR ni kau tengok, mereka tidak ada cerita yang ke arah reform. Cerita Rabanan adalah ceritanya Anwar Ibrahim. Rabanan ni umpama penyokong Anwar Ibrahim, pembodek nombor 1 Anwar Ibrahim, Rabanan ni. Sebab itu baju dia kena ada sebelah baju Rabanan tu kena ada gambar Anwar Ibrahim, ada gambar Rabanan. Rabanan adalah lebih kepada penyokong Anwar Ibrahim
yang bukan penyokong. Dia ini adalah orang kata pembodek nombor satu. Dia bukan membawa reform dalam PKR. Banyak muka-muka baru yang ada. Contohnya Tengku Zafrul. Bukan tahu reform. Apa sebenarnya perjuangan PKR tu bukan tahu. Inilah yang bakal merosakkan. Bayangkan kalau Ravanan kekal lama dalam PKR dan bawa ideologi daripada parti MIC dia. Ingat ya, parti MIC ini adalah parti kaum. Parti MIC ini kita boleh kategorikan sebagai parti yang resis sebab dia parti kaum. So, dia bawa mentaliti MIC masuk dalam tu dan cara Anwar Ibrahim sekarang ini kalau kita tengok dah sebiji macam mana parti lama di UMNO. Mana ada lagi parti ni nak jadi parti reform? Ada Ravanan pergi cerita hari ini berkenaan dengan reform? Tak ada. Ravanan aku tak pernah dengar Ravanan bercakap macam mana reform. Macam mana reformasi, aku tak pernah dengar Ravanan cakap semenjak Ravanan masuk dalam parti. Sampai hari ini aku tak dengar Ravanan buat reform dalam parti. Yang budak baru masuk ni, Zafrul, tak payah cakap lah. Geng-geng artis ni, dia bukan tahu apa itu reform. Dia tak tahu sama sekali. Jadi, itulah dia, kalau kita tengok sekarang ini, parti ini hancur, lebur. Budak-budak MK, PKR yang baru-baru ni, mana tahu reform? Sebab itu, macam mana mereka nak pertahankan serangan terhadap parti PKR itu? Mereka tak dapat nak cover balik apa yang orang attack. Dia dah tak dapat nak pertahankan. Itu yang kalau kita tengok sekarang ini. Mereka fikir, kalau mereka pertahankan isu mafia korporat, mereka cuba pertahankan isu melibatkan RM 9.5 juta ni, rakyat tak kisah pun. Rakyat tengok. Macam cerita Najib dulu, rakyat tengok. Relax je. Rakyat cakap, kau tunggu PRU ke-16. Rakyat sekarang ni tak sabar-sabar menunggu PRU ke-16. Masuk saya PRU ke-16, rakyat tahulah nak meletakkan parti mana yang mereka nak. Yang pasti mereka tak akan sokong. Yang pasti mereka tak akan sokong parti PKR. Kalau ada yang menang pun 1-2 ahli parlimen, PKR ni pun, saya rasa pun kalau mereka letak balik geng-geng tim Rafizi. Kalau tak letak geng-geng tim Rafizi ni, dia letaklah geng-geng Ravanan yang Ravanan nak cakap, geng-geng yang telah pun jadi pengampu, lingkup lah. Tapi saya seronok lah. Saya memang nak tengok parti PKR ni kembali lingkup, dan saya nak geng-geng Ravanan inilah yang naikkan parti. Tak payah orang kata hari ini mereka duduk di sana menggunakan kredit yang Rafizi Lamli buat. Mereka-mereka yang ada dalam PKR hari ini, yang duk bersenang-lenang ni, yang duk menyerang balik Rafizi ni, ini adalah hasil kredit yang dibuat oleh Rafizi Lamli. Yang mereka duk bercakap hari ini. Sebab itulah pada saya, ini karma kepada parti PKR. Termasuk Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim kena ingat. Keluarkan kau daripada penjara adalah hasil daripada tangan Rafizi Lamli. Anwar Ibrahim hari ini keluar daripada penjara jadi Perdana Menteri hasil tangan Rafizi Lamli. Bukan hasil tangan Ravanan. Bukan hasil tangan Tengku Zafrul. Bukan hasil tangan geng-geng yang duk meloncat-loncat ni. Hari ini Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri bukan disebabkan oleh Saifuddin yang jadi menteri, bukan disebabkan oleh Fauziah. Fauziah tak menolong parti pun. Fauziah sendiri kalah. Hari ini Fauziah dapat geraran datuk, dapat jadi timbalan menteri, dapat itu ini, hasil daripada Rafizi.
Fauziah Saleh ni sudah tak kenang budi. Dia tahu dalam pilihan raya akan datang dia akan kalah. Dia belasah kali ni. Dia tahu lepas ni masa depan politik dah habis. Fauziah Saleh tak lama. Saya boleh tengok ke depan. Geng-geng yang ada dalam PKR ni, yang lama-lama tu pun masa depan dah tak. Tinggal lagi Amiruddin Sari, tinggal lagi mungkin Rabanan itu, mungkin lagi sebagian yang ada yang lain. Tapi Fauziah Saleh out. Lepas ni out. Geng-geng yang sedang duk beria ni out semua. Banyak yang out. Jadi saya tak nak ulas panjang-panjang dah lah. Cukup sampai di situ. Saya menyatakan bahawa PRU ke-16 memang lingkuplah PKR ni, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Thank you.